Okay guys, sebelum korang beli power bank ini, aku nak bagi tahu dulu. Ini adalah Baseus Energik 20,800 mAh bateri. Sini dia ada satu button. Yang penting sini dia ada indikator. So ini bermaksudnya dia punya input lah. Ini dia punya output kosong. Apa yang best, sini dia ada Type C, lepas tu USB A. So dekat sini kan, ini power bank actually dalam kotak ni dia tulis 145 watt. 145 watt bermaksudnya dia bukan serentak dia bukan cas 145 watt dia depends on korang pakai kabel apa juga, dan juga korang charge barang apa. Macam example kan, aku charge iPhone aku sekarang ni, sini dia akan keluarkan dia punya wattage dekat sini. Dia punya watt dekat sini. Dia slowly akan naik sebab aku punya iPhone pun 80 lebih persen. Tengok 9 watt macam ni. Aku charge aku punya iPad ni kan, dekat sini korang boleh nampak dia akan naik macam ni 34 watt max. Okay, so dia depends on korang punya gadget juga. Dan kalau gadget korang yang boleh support 100 watt, okay, maksudnya macam sini 100 watt, korang guna serentak dekat sini, dia boleh bagi korang 45 watt. So total 145 watt macam ni. Dan untuk USB A port ini 33 watt macam ni lah. Kalau korang charge 4 barang serentak, dia akan bahagi kepada 145 watt macam ni. Tengok sekarang ni 24 watt dia charge aku punya iPad. Charge iPhone pula, dia slowly akan naik 9, 10 macam ni. Sebab bateri aku dah nak full dah. So ini ada satu button, korang tekan dia ada display keluar lah. Korang kalau nak charge balik, recharge balik power bank ini, macam sekarang ni aku cucukkan Type C, adapter ke Type C, so dia akan recharge balik lah. Input, nampak tak? Input dia charge balik. So device nya agak besar tetapi dia 20,800 mAh bateri. Dekat sini 45mm, dekat sini pula 52.8 mm, ketinggiannya 155mm. Kotak sini dia menunjukkan lah dia boleh charge banyak barang dengan serentak macam ini. Even though aku punya iPad MacBook Pro pun boleh support tau. 20,800 mAh, 145 watt. Baseus Energik GP12. Fast charging portable power bank with smart digital display. Korang jangan salah faham tau. Kalau gadget korang tak boleh support sampai 145 watt pun tak guna. Kalau gadget korang boleh support 145 watt, Type C ni dia pun bagi 100 watt max lah. Cukup laju lah. Lepas tu dia didatangkan dengan kabel ini yang sangat-sangat powerful juga. Type C ke Type C dalam kotak dia. Okay, yang ini dia data kabel juga. Korang nak transfer files pun boleh. So aku letakkan beg kuning, korang boleh check out dia punya specification, jenama daripada Baseus.